Adam here, one hand man. Okay, Assalamualaikum guys. Memandangkan budak-budak baru dah masuk, dia tak kenal lagi. Adam namakan projek jahat Adam. So apa pun. Projek jahat. Okey, memandangkan diorang pergi makan tadi kan, Adam dah cakap Adam nak buat satu konten iaitu nak prank diorang dalam konten kali ni. Okey, macam mana Adam nak buat benda ni? So, kenapa aku cakap slow-slow dan diorang tak ada? Okey, so konten kali ni adalah sebab Harry, Irfan, Aiman, Ihin semua duduk satu rumah ni tau. So konten kali ni adalah Adam nak buat, Adam tengah diorang pergi makan, dalam masa diorang pergi makan tu Adam bawa perempuan masuk rumah dan Adam tidur dengan perempuan. So apa-apa pun, macam mana kita tengok reaction diorang. Jadi kita akan set up beberapa biji kamera. Kamera pertama, lepas tu kita ada kamera yang kedua. Kamera ni kamera memang kamera keramat. Adam buat konten semua dengan pakai kamera ni. Kita akan cabut lah, better kita cabut stiker apa semua lagi. So kita pergi ambil stiker dulu kat atas tu. Kita settlekan, kita sorok ke kamera dulu. Let's go. Okay, so kita akan sorok ke kamera ni dekat sini. Tapi Adam rasa kamera ni better kita Adam kena setting dululah. Sebab tangan satu, so semua nak buat, semua benda nak setting tak nampak tau. Sebab videographer tak ada. Dan kita nak buat prank sorang-sorang kan, takkanlah kita nak apa ni suruh videographer datang kan. So kita settle dulu. Let's go. Settle dulu benda ni. Kita letak kat sini dulu. So kamera seterusnya ni, okay, kita tutup dulu. Tutup kamera ni. Kita akan sorokkan dekat belakang ni. Kita akan sorokkan dekat belakang ni. Kita letaknya di sini. Dan ada mana getah rambutnya si Irfan Daniel. Getah rambut ni kita akan sorokkan kat sini. So tak pelik pun kalau dia nampak lah. Tapi tak mungkin dia nampak. So kamera dah ada kat situ. Kita dah set up elok dah, cantik-cantik. So kamera yang besar ni Adam akan letak dekat rak kamera ni tau. So sebab kat sini rak kamera ni memang tempat penyimpanan kamera. Memang kita orang letak kat sini kamera kita orang. Ataupun Adam akan pasang stand mungkin letak. Tapi tak, kita cuba dulu. Okay, cantik. Rak kamera ni sangat tempat yang memang kena lah dengan apa yang kita nak buat sekejap lagi. Okay, jom. Sebelum kita set up kamera yang besar ni, kita kena set up dulu rambut. Kita akan set upkan dulu wanita yang akan berada bersama Adam pada malam ini. Projek jahat. So sekarang Adam dah ambil rambut ni. So rambut ni Adam akan letak. Aduh, susah lah buat kerja sorang-sorang ni. Macam ni lah guys, YouTuber solo. Macam mana? Kat mana letak kamera ni? Okay, kita letak jap. Adam setting kat sini jap. Projek jahat. Rambut kita dah ambil. Allahu Akbar. Sayang. Okay. Menakutkan rambut ni. Okay, so kita akan letak pantai peluk ni sebab macam seolah-olah ni adalah orang tau. So kita tutup sikit. So macam sekejap lagi kita macam tengah dakap lah kononnya. Tengah dakap. Okay, pantai dia letak elok. Okay. So sebab dia orang tak balik lagi ni. So nampak macam orang weh. Nampak macam orang. Mantap. Kalau daripada atas pandangan dia macam ni. Inilah pandangan girlfriend Adam. So kamera ni akan duduk di sini tau. Sebab so apa-apa pun kita tunggu orang yang pertama balik. Sebab dia orang pergi makan. Dia orang pergi 2 kereta rasa. Harry pergi 1 kereta. Arif dengan Irfan pergi 1 kereta. Mungkin dia orang akan balik secara asing. Kita tengok siapa yang balik dulu. Let's go. Projek jahat. Irfan dah balik. Sudah dia naik. Jom gerak. Projek jahat. Let's go.
suruh kat mana, Mai? Aduh, aku tidur dengan rambut hantu ni. Goyang pula aku pula yang takut. Ya, orang baru habis balik makan. Baru balik dari Genting kan, jadi pergi makan sama Dong Harry. Nanti Anel call balik ya. Bye, Assalamualaikum. Balik dari apa terus berjerawat. Anjay. Dam. Oh, Dam. Kenapa? Jadi aku ni kawan. Keluar dulu. Mau bawa tak adalah tempat bilik kita ni, Dam. Rumah kita ni, rumah lelaki, Dam. Lagi tak lu. Dam, tempat kita solat. Tegak. Tak adalah dia. Tak, masalahnya dia tak ada rumah nak. Iyalah, tapi janganlah sampai bawa ke bilik. Aduh. Ini kalau Duduk, kita borak dulu. Duduk dulu. Ini kalau dorang Harry tahu ni apa semua, oi. Tak ada, jangan bagi dia orang tahu. Tak bakal duduk lah, lepak dulu. Dah tahu lah, dah malas aku fikir. Kejap lah Ipan. Kejap lah, Ban. Keluar guys. Ban! Naik dulu. Kita bawa keluar. Bawa sini. Mau diborak gila. Duduk. Duduk je lah. Si bangun lah dia tu. Jadi aku kasi bangun lah. Tak ada, benda ni kau jangan bagi tahu budak-budak ni. Kali ni je aku tak buat dah depan ni. Ya Allah, Dam. Kenapa ajar kau begini, Dam? Kali ni tak ada. Dia tidur je, aku tempat dia tidur je. Astagfirullahaladzim. Jangan bising-bising budak-budak ni. Kita sudah lah. Dan rumah ni rumah Alif pula sebab aku dengan kau je lah benda ni, sebab rumah ni rumah Alif. Kalau rumah aku memang kau tak ada ni. Ya, aku tahu. Tapi kau bayangkanlah. Ni kami yang tahu ni ya. Kau bayangkan kalau Alif yang tahu. Salah. Apa yang last gila? Sekali mai. Temanlah aku tidur sekali dengan dia. Oi, sekali je Pan, jom. Dah lah aku. Jom. Mai lah sini, Ban. Dan. Barang free ni, Ban. Barang free ni. Barang Bodoh. Dia mau sekejap Gary balik. Okay, so what? Okay, sekejap lagi. So Ipan tak nak join ke? Ipan tak nak join sekali tidur. Ini bukan join bodoh, ini wrestling. So okay, Ipan. Sebabkan okay, kau dah sekejap lagi Harry balik. Bodoh, kau mati-mati aku fikir betul bodoh. Bongol ni. Aku yang matilah ni kalau Alif tahu ni, mati. Kami sekali kena ni. Mati. Kami solat. Aku solat talent baru. Kalau kedapatan begini, aku pun direct kena buang terus. Dah sampai setahun. Tak apalah. Tak, kawan-kawan kita boleh sedap. Bodoh. Okay, tak Yang gua sedap agak. kau, bukan aku. Aku okay. So jadi kalau Harry balik, aku nak kau macam Ri,
Sini ya, kau tengok budak ni apa semua. Kau tengok Adam bawa balik perempuan apa semua. Betul? Aku bawa dia naik ke atau? Kau bawa dia naik ke, tapi engkau lah yang cakap dekat dia yang aku ni bawa balik perempuan. Engkau yang cakap kat dia. So, jadi kita tunggu Harry balik. Kita kenakan Harry pula. Project Jahat. Let's go. Project Jahat. So, Harry dah balik guys. Harry dah balik. So, sekarang kita tunggu masa Harry pula. Panasnya ya Allah. Aku dalam kepanasan. Cepatlah Harry Azul naik. Panas dah ni. Aku dah panas dah ni. Ray. Aku tak tahu lah. Sinilah kau ikut aku di atas. Aku bingung soal apa. Kenapa? Dengan si Adam. Hah? Aku bingung soal dengan si Adam. Kenapa si Adam? Kau bingung sendiri. Aku balik serabut so aku tinggal tuh. Kenapa? Ini kalau Alif tahu nih kita kena nih. Ya. Wih. Kenapa? Kenapa? Siapa tu? Dah. Pan, kau beritahu dia ke Pan? Bah, macam mana juga kalau tak ni awet aku dia nak tumpang masa korang gerak pergi makan tadi. Dia memang aku dah, sebab aku tak tahu korang balik hari ni. Lepas tu aku cakap dia tak apa datang hari ni lah. Lepas tu time korang pergi makan tadi dia sampai. Ui, kau dia mana boleh begitu? Kenapa pula nya? Tak adalah apa-apa pun aku jawab lah dengan Alif nanti. Ya, walaupun kita di sini ni mau bujang dengan lelaki. okey saja kalau aku tiada masalah je tu, tapi urusan kau. So tak apalah, biar aku jawab lah. Urusan dia. Kenapa kau beritahu dia Pan? Salahnya. Cuma kalau ada kawannya ni, kau kasih tahu aku. Kalau ada Tak ada mana kalau ada membernya ke tetap aku pun mana kau okey lah. aku okey ya, tidak masalah. Tak dia okey je. Kau lebih-lebih Pan. Aku bukan lebih-lebih bila. Maksud? Ini macam aku cakap, ni rumah Alif. Macam tak pernah budak, tak pernah remaja. Sekejap tak adalah. Ni first and last lah. Aku tak bawa. Sebab aku tak tahu korang balik hari ni. Okey bah. Dah kita bawa kat luar. Dia nak tidur. Dia okey Bang tu. Kau tak okey pula. Sini Hari, sini Hari. Jom. Pegang sikit lah, pegang sikit lah. Pegang sikit lah. Pegang sikit lah. Pegang sikit lah. Ya. Oi, gimana kamu? Anjing. Pas aku bilang rambut ini macam dah disikat. Macam apa juga tes kau ni? Rambut dah di bonding. Shampoo lah kepalanya. Ada. Maknanya kalau aku bawa perempuan macam ni, memang kau ingat aku. Aku tak ada yang tadi tu. Mana kamera? Woi, pergi lah. Tadi tu cut. Jangan ambil. Maknanya Eri duduk. Astagfirullahalazim, madam. Maknanya Eri okey lah nak join sekali lah. Astagfirullahalazim, ni tak boleh. Pada ada orang nak join sekali. Hidup ke? Hidup dua-dua ada. Astagfirullahalazim. Dam. Tak adalah, kalau aku bawa seorang lagi okey lah. Aku dah minit. Okey dah. Kau ni. So, abang dari Azul Teradi prank. Okay, so Ui, jangan bodoh ambil patu tadi. okey lah. Remaja kan? Remaja kan? So, itu sajalah konten kita pada kali ni. Itu tadi tu berlakon saja. Jangan kau percaya. Kita jumpa pada next konten. Bye-bye. Assalamualaikum.
So projek kita untuk kali ni berjaya. Yes. Itu sajalah konten kita pada kali ni. Ada minta maaf kalau ada tersalah, tersilap, konten ni agak kasar untuk korang apa semua. Ada minta maaf sangat-sangat. Kita jumpa pada next konten.